Joya ni hari-hari lambat 5 minit, memang aku potong gaji. Staf lambat masuk 5 minit, boleh ke majikan potong gaji? Hati-hati, majikan tak boleh potong gaji pekerja sesuka hati walaupun pekerja tu datang lambat. Apa-apa potongan sekalipun mestilah atas persetujuan pekerja dan juga dinyatakan dalam kontrak pekerja. Kalau potong tanpa sebab yang sah, majikan boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana telah melanggar Akta Kerja 1955. Kalau potong tanpa sebab yang sah, majikan boleh dikenakan tindakan bawah Akta Kerja 1955. Nanti bos pula yang tepuk dahi sendiri kan? So, jangan main potong je, selidik dulu. Kadang-kadang bukan salah staff, tapi mesin punch card yang rosak. Kalau nak monitor attendance staff secara real time, MySyarikat ada sistem clock in clock out secara selfie je. Paling best ada fungsi GPS untuk track location pekerja dan boleh check dalam phone je. Lepas ni, majikan bolehlah check attendance pekerja dalam phone je. Anda ada masalah HR? Komen di bawah dan follow kami untuk tips-tips HR seterusnya.